tak ada income, so masa tu I kena fokus untuk jaga anak-anak, and then nak commute hantar you pergi training, kita duduk Kajang. Betul? Training dekat Melawati. Melawati tak? Melawati, betul? Melawati. Daripada Kajang, I kena drive pergi. Lepas tu I balik dulu, and then bila you dah nak balik, I kena datang balik. So perjalanan tu pergi balik sahaja, untuk pergi saja roughly sejam lebih. Betul? Pergi je dah dekat 40 minit. Kadang-kadang 50 minit pun sejam ada. Lepas tu balik je, lepas tu nak ni. So memang the whole day I tak buat apa-apa. I just pergi balik hantar you je lah. Lepas tu jaga anak kan. Last berapa? 3 bulan, 6 bulan. 3-6 bulan macam tu lah. Income pun tak ada. Maksudnya tak ada close langsung. I tak ada close property, you tak ada close tangan full. So we decide, you stop. And then kita cut short, kita pun balik ke Johor semula. Lepas tu alhamdulillah balik Johor, kita as a full time property agent balik dekat Johor, buat sales, uruskan property dekat jual beli property kat Johor. Alhamdulillah manage, kita dapat dapat bangkit kembali lah. And then kita dapat close every month. Setiap bulan dapat close. Cuma ya, sekarang keadaan kita sekarang, kalau diberi peluang, you nak jadi balik tak ejen takkan full untuk buat dekat Johor? Buat masa ni, tak. Okay. Buat masa ni, tak. Just a future plan, I akan ambil rent. Okay. And join dengan you juga. So, meaning you nampak untuk kita lebih selari kalau kita sama-sama buat property lah. Betul. Okay, nice. So, I ada pengalaman juga as agent Takaful. Back then, masa tu 2012. Lama dah. Afif 2000. Sebelum 2015 lah. I 2000. Baru 2 tahun lepas saya. 2023 kot. 23. So Zara pun dah setahun 2 tahun masa tu. So itu Afif way back then, I baru lagi lah. Tapi to be honest, I tak boleh jadi agent Takaful. I tak boleh sebab I tak reti dan I memang tak mampu buat. As a property agent, I suka gila. So hopefully kita akan dapat continue. Ada rezeki nanti you ambil rent juga. Nanti kita boleh buat sama-sama. InsyaAllah. Dekat Johor.